kalau Dr. Siti tahu macam mana? Kalau Dr. Siti tu sibuk lah. Dia takkan rasa ni, takkan sama satu. Dan kita nak turun diri kita juga. Ni Zahra, apa yang kau buat ni? Kau tengah buat masa depan je. Bukan kau berani buat. Masa depan, kalau masa depan tu kau bina atas perempuan, itu bukan kejayaan. Itu maknanya kau hancurkan hidup kau tapi perlahan-lahan dari sekarang. Kau faham tak apa yang aku cakap ni? Kau marah ikut aku jap. Farah, kau jangan buat cara sulit. Aku tahu kau kan. Tapi kau kena fikir, kalau kau hidup dalam kejuruan, hidup kau akan tenang. Kau kena belajar satu benda, yang semua benda tak boleh beli dengan orang. Saya kira banyak orang yang cuba menukar makan. Doktor, saya sebenarnya bukan. Zara cuba bantu saya dengan bagi wang daripada doktor. Tapi Mira sempat cakap saya. Betul doktor, saya sudah nak semua orang faham yang kita belajar ni jadi orang jujur. Bukan sekadar hanya dapat makan tinggi je. Doktor, saya ada rakam video masa Zara cuba nak bagi rasuah dekat Farah tadi. Ini bukti yang kukuh. Doktor boleh tengok sini. Kau mudah untuk buat keputusan dalam keadaan yang tekanan. Tapi awak berani dan punya sifat integriti. Saya bangga dengan awak semua. Betul doktor, nanti aku nampak semua benda tu. Saya nak semua pelajar tahu yang kita ni kena belajar tentang kejujuran dalam hidup dan belajar ni semua. Saya rasa lega bila Farah dapat tolak tawaran yang Zara bagi. Itu dapat memberi pengajaran untuk kita semua. Saya harap ramai lagi pelajar macam awak, Amira dan juga Nadia. Ilmu tak berkat kalau kita tak ada sifat integriti dalam hidup kita. Jadi, saya harap ramai lagi pelajar dekat luar sana perangai macam awak untuk bersifat jujur. Dan juga amalan dalam setiap benda. Saya harap benda ini tak akan berlaku lagi. Terima kasih. Terima kasih doktor. Bukan sekadar slogan, tapi benda yang penting dalam hidup kita. Tak apa, ya? Terima kasih.